喂喂，Matt， nombor telefon yang anda dial buat sementara ini tidak dapat dihubungi. Sila tinggalkan pesanan selepas bunyi bip. Man, kenapa kau tak angkat telefon aku? Boleh tak kau hubungi aku balik? Kau pergi mana sebenarnya? Man. Kau kat mana? Ayo. Bukan kau kata nak beli air soda ke? Kenapa tidur kat sini? Adakah kau tak sihat, ayo? Kenapa minum arak banyak sangat? Bangun buang botol arak tu. Aku macam ni aku tak mampu angkat kau lah. Kenapa tiba-tiba hujan lebat, ayo? Mari cepat lap kering. Kalau kesejukan nanti susah. Mak, ya. Aku kat sini, aku kat sini, aku kat sini. Kenapa kau minum arak banyak sangat? Aku tak nak minum sop, aku tak nak minum sop. Kau masih ingat malam tadi minum sop? Sebab Juji nak keluar, aku tak nak minum sop. Tahu-tahu tak minum lagi, tak minum lagi. Jangan tinggalkan kami berdua. Cepat tidurlah. Mommy plan si langkah kedua ialah Man tertidur. Kau cepat panaskan sop, panggil aku keluar, sangat penting. Sop lagi, ayo habislah. Aku baru sahaja janji dengan Man tak bagi dia minum sop lagi. Bagaimana ni? Aku macam mana ni? Wah, Mommy masinnya. Rupa-rupanya boleh guna ikan masin mei siang. Hari tu aku nampak kau suka makan ikan masin HMM. Jadi aku cuba HMM masinnya. Betul, aku lain kali suapkan kau sesuap nasi. Okey, tapi sesuap je, jangan banyak sangat, nanti aku tersedak. Ini aku tahu. Hari ni kenapa tak masak sop? Sebab Man tak suka minum sop. Oh begitu. Dia masih tak puas hati aku keluar dengan Jing Feng. Jangan salahkan dia. Dia kehilangan 17 tahun, pasti satu bayangan yang besar. HMM. Boleh tak dengar cakap aku sikit? HMM, setiap kali aku cakap dengan Man dia pusing terus pergi. Dia tadi asyik cakap jangan tinggalkan dia. Dia mabuk. Saya nampak sudut matanya. Saya tak pasti itu air mata atau hujan. Adakah mabuk pun ada sedar sedikit? Mungkin. Jadi mungkin betul lah. Oh ya, awak tergesa-gesa, cepatlah beritahu saya apa plan B. Plan CC4 coklat. Maksudnya hijab macam si kotak coklat. Awak akan tahu rasa yang seterusnya. Saya nak buka kotak coklat saya sekarang. Tak ada masa lagi, mama saya pergi dulu.
Yansing lambat cek NK. Sampai kami sedang bersiap-siap. Nanti jumpa lagi. Awak dan Jingfeng Paling, romantis bila, duduk atas, ang Tengok seperti blue ini. tears. Awak dan Juji pula. Tengok. Wah, macam salji turun Juji pernah cakap, bila salji turun berturut-turut selama 5 saat, dia boleh tangkap. Saya pun boleh. Saya percaya Juji pasti boleh selesaikan masalah antara kita berempat. HMM. Jingfeng, saya rindu sangat dengan awak. Budak itu tekan saya dan Juji. Sebab tu saya tak boleh jumpa awak. Maaf. Maaf awak Juji K. Wah, awak hias tempat ni cantik sangat. Angsa putih dan blue tears ni milik Wan King mereka. Jingfeng dah pergi. Saya ingat boleh berbual panjang dengan dia. Saya hias cantik sangat. Dia pun tak sempat tengok. Juji, ini ke plan si awak? Bukan, ini bukan plan si saya. Yan Hing, boleh tak pinjamkan Juji pada saya? Biar saya cium awak sikit, cium sikit je. Jingfeng pasti boleh keluar. Tak boleh, saya tak nak macam ni saya sekarang bersama Yansing. Saya tak boleh buat macam ni, awak pun tahu. Kalau Jingfeng tahu dia pun tak gembira. Macam mana ni? Plan C4 coklat. Hidup macam sekotak coklat. Kau tak akan tahu rasa sekeping coklat yang seterusnya jika tak mencubanya. Saya tak akan kembali lagi. Saya maksudkan Jingfeng tu. Biarkan Zuji habiskan kekap Nadia, sedang berkekap tentang Coklat coklat. je kan saya ada. Oh maaf, kita sambung. Macam mak saya sekarang, dia semakin mudah bagi saya keluar. Tadi guna ikan masin je dah boleh panggil saya keluar. Jadi ada benda kala tak cuba tak akan tahu hasilnya. Sekarang ni kau tak nak nampak saya kan? Saya nak jumpa kau tapi Juji sedang bercakap benda penting. Biarkan dia habiskan cakapnya dulu. Budak tu banyak cakap tak habis-habis. Wei Yansing, kau baru sihat tak boleh kena sejuk. Kau patut balik Tak rehat. payah cakap lagi, plan C boleh selesaikan masalah kita. Kau tahu dia, lebih pandai dari kau, biarkan dia Wah, sebab kilia. saya kau jumpa dia kurang 2 minit, tak payah hina saya macam tu. Kalau tak ada saya. Maaf tadi kekap sampai mana? Ikan masin tu. Sekarang ni apa-apa pun boleh jadi daya sentrifugal. Saya dah ada idea ni sebelum ni ikan masin mak saya. Tepat membuktikan idea saya betul asalkan cukup sayang. Cukup rindu dah boleh. Kalau korang berdua boleh panggil saya dan Jingfeng keluar. Kita tak perlu risau tak jumpa satu sama lain. Baguslah, lepas ni saya jumpa Jingfeng hari Isnin, Rabu, Jumaat. Kau jumpa Yan Hing Selasa, Khamis, Sabtu atau kita seorang seminggu. Asalkan kita berdua boleh panggil korang keluar, kita boleh atau baik. Boleh je. Asalkan kau percaya, saya percaya. Jingfeng. Jingfeng. Kenapa tak boleh? Kau cuba bagi lebih rasa sayang. Dalam hati fikir kau betul-betul panggil Jingfeng keluar. Jingfeng, saya rindu sangat kat kau. Kau keluarlah. Kau akhirnya panggil saya keluar ho. Juji. Yansing. Jingfeng. Apa hahau? Juji Jingfeng. Juji Jingfeng. Juji Jingfeng. Si untuk coklat. Coklat ni manis. Selesai masalah kita 4 orang bergaul. Tapi rasa coklat seterusnya apa? Kau ni Juji ke Kau Jingfeng? takkan tahu.